Apalah nenek ni? Tu pun cepat sangat pencen. Orang baru nak belajar dengan nenek. Tak seronok lah ada nenek. Tak ada nenek kat sini. Di sebuah desa bernama Sekinchan, lahirlah seorang puteri pada 14 Jun 1971. Nur Azimah binti Kasim namanya diberi. Dari rahim Kasih Aminah binti Sangat dan seorang ayah, Kasim bin Mat Saleh. Langkah kecilnya bermula di SK Parit 13 Sungai Nibung. Menyusuri ilmu dengan tekun dan sabar. Kemudian mekar remaja di Sekolah Agama Menengah Tinggi Batu 38 Sabak Bernam. Menganyam cita dalam tenunan iman dan harapan. Takdir membawanya ke bumi Kelantan di Maktab Perguruan Kota Baru. Di situlah benih pendidik disemai. Lalu disuburkan lagi di Universiti Pendidikan Sultan Idris menjadi pohon ilmu yang rindang dan memberi. Pada 30 Mei 1996, hati disatukan bersama Muhammad Hishamuddin bin Arsyad. Membina mahligai penuh kasih, dianugerahi permata jiwa. Amirul Haziq, Amirah Hanim dan Afif Haris, penyeri hidup, peneman setia sepanjang perjalanan. Langkah baktinya merentas negeri dan waktu bermula di SK Lembah Keramat, diteruskan ke SK Tanjung Puteri, menyemai jasa di SK Seri Intan hingga akhirnya berlabuh di SK Datuk Laksmana Raja Mahkota. Menjadi pelita yang tak pernah padam. Hari ini, tirai perkhidmatan dilabuhkan bukan kerana lelah, tetapi kerana sempurnanya sebuah amanah. Jasamu bukan sekadar di papan hitam, tetapi terukir di hati setiap insan yang pernah disentuh lembuh didikanmu. Selamat bersara, wahai pendidik budiman. Biarlah hari-hari mendatang dihiasi ketenangan. Dalam dakapan keluarga tercinta dan kenangan indah yang kekal selamanya. Pergimu bukanlah kehilangan, tetapi sebuah warisan. Ilmu, kasih dan budi yang akan terus hidup dalam jiwa anak-anak bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersara diucapkan kepada Cikgu Azimah Kasim, Guru Pendidikan Islam PPKI, yang pada saya sangat komited dan bertanggungjawab. Dan terima kasihlah atas segala jasa dan juga kesabaran Cikgu yang Cikgu curahkan sepanjang Cikgu mendidik anak-anak istimewa di Sekolah Bangsaan Datuk Laksmana Raja Mahkota. Jasa yang Cikgu tinggalkan pasti kami tidak lupakan. Ustazah Azimah, kami mengucapkan selamat bersara dan jangan lupakan kami. Bye. 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 Selamat bersara, Ustazah Azimah. Selamat bersara, Ustazah. Moga sihat. Ustazah, selamat berpencen. Moga gembira selalu. Jaga kesihatan. Jaga kesihatan. Ada tu yang jatuh. Okay, kepada Cikgu Azimah, saya doakan semoga Cikgu Azimah sentiasa dalam keadaan yang ceria di samping keluarga yang tercinta. Selamat bersara Cikgu Azimah. Terima kasih sekali lagi daripada warga SK Datuk Laksmana Raja Mahkota. Hello, Assalamualaikum. Selamat pagi Ustazah. Jangan lupa program PPKI. Terima kasih sepanjang perjuangan, curahan semangat, curahan hati, curahan kerjasama dengan kami. Terima kasih saya ucapkan tak dapat dibalas oleh program dengan ini. Kami ucapkan supaya makin sihat dan makin bahagia Ustaz sana. Bye. Selamat bersara Ustazah. Jangan lupa kami di sini. Ustazah, kalau rindu datanglah jumpa kami kat sini. Bye.
Dah bosan lah Ustazah tak ada nanti. Betul. Itulah. Apa pun selamat bersara Ustazah. Ustazah. Terima kasih. Bye. Jangan lupa ke kami. Assalamualaikum. Ustazah, tak payahlah bersara dulu. Alah Ustazah, kesian budak-budak peramah suri ni. Lepas Ustazah bersara, siapa nak ajar dia orang? Tak payahlah bersara. Sambunglah kontrak. Okey, bye. Kami mengucapkan selamat bersara Kak Azimah. Semoga sihat selalu hendaknya. Jangan lupa kami ya. Bye. Selamat bersara Ustazah. Jangan lupa saya nak bikari. Ya, saya pun. Saya pun. Nenek, mana nenekku? Nenek. Selamat bersara Puan Nur Azimah binti Kasim.